Hai guys, hai on lagi. Kali ini Abang display SVT FL baru. Macam mana kita boleh proses auto parking. Jom kita sekali tengok. Okay, first kita tekan reverse. Okay, sini ada satu pilihan auto parking. Okay, so boleh pilih park in atau park out. Okay, kita pilih park in. Okay, lepas tu kita bagi jalan, bagi T. Bagi T, kita jalan. Okey, tengah-tengah kita boleh tekan sini start. Okey, sekarang semua you akan release brake when you release. Okey, sudah siap dia akan. Okey, ini kali ya dia sudah improve dia improve lagi. Sini kita boleh select parking space. Mau boleh pergi anchor atau tekan atau garisan lah. Okey, so kalau you pilih ni macam you boleh tarik. Dia macam ni sudah tak boleh. Mungkin ini paling ni boleh. Okey, so dia kena ada space yang boleh menu. Dia punya function sama. Okey. Okay, second color buka auto parking. Sini ada satu APA, tekan saja. Sini pun boleh pilih park in, park out atau select parking space. Okay guys, kalau apa-apa boleh komen. Kalau suka video boleh share, like and comment. Bye bye, see you guys.